Semasa ribut kuat tahap 8 di Laut Baltik, penumpang dan anak kapal terdengar bunyi dentuman logam yang kuat di bahagian hadapan feri utama Estonia. Ia adalah malam September yang sejuk dan bergelora, dan MS Estonia berada dalam keadaan berbahaya. Tindakan pantas diperlukan untuk mengelakkan kapal itu daripada karam. Tetapi detik penting untuk mengelakkan bencana telah terlepas dan air mula membanjiri kapal tersebut. Kapal itu dengan cepat dipenuhi lebih banyak air dan tenggelam ke sisi di bawah permukaan air. Para penumpang berebut-rebut antara satu sama lain untuk melarikan diri ke dek luar. Hanya sedikit yang akan terselamat. MS Estonia ialah sebuah feri pelayaran yang dibina pada tahun 1980 untuk syarikat Finland Rederi Upsala oleh Meyerwerft di Papenburg, Jerman Barat. Sepanjang tahun 1980-an dan awal 90-an, ia digunakan di laluan feri antara Finland dan Sweden oleh pelbagai syarikat. Pada tahun 1986, seorang penumpang telah dibunuh di atas kapal. Pada tahun 1987, satu lagi pembunuhan dan satu cubaan membunuh berlaku. Pada tahun 1993, ia telah dijual kepada Nordstrom dan kepada Lin untuk digunakan di laluan S-Line dari Tallinn ke Stockholm, laluan terakhir yang akan dilayarinya. MS Estonia merupakan kapal terbesar Estonia pada masa itu, dengan kapasiti untuk memuatkan 2,000 penumpang. Ia juga boleh membawa kargo dan sehingga 460 buah kereta. Ia mempunyai 11 dek dengan kemudahan penumpang terletak di dek 1, 4, 5 dan 6. Kru mempunyai dek 7 dan 8, manakala dek 2 dan 3 adalah untuk kereta dan kargo. Estonia ialah feri roll-on roll-off dengan akses kenderaan melalui haluan. Haluan dibina dengan visor yang boleh dibuka ke atas dan tanjakan kereta boleh ditarik balik yang diletakkan di dalam visor apabila ia ditutup dengan pengedap kalis air. Pada jam 19.15 pada 27 September 1994, MS Estonia berlepas dari Tallinn, Estonia menuju ke Stockholm, Sweden dalam perjalanan rutinnya. Ia sedikit lewat dari jadual, tetapi tiada siapa yang sedar tentang sebarang masalah. Ia dijangka tiba di Stockholm keesokan paginya seperti yang dijadualkan. 989 orang berada di atas kapal. 803 adalah penumpang kebanyakannya dari Sweden. 186 adalah anak kapal, kebanyakannya warga Estonia. Jumlah sebenar mungkin lebih tinggi lagi. Kapal itu dimuat sepenuhnya dan ia condong sedikit ke sebelah kanan kerana pengagihan kargo yang kurang baik. Ribut sedang mula terbentuk dan cuaca semakin buruk dalam keadaan yang akhirnya akan berubah menjadi ribut. Kekuatan gale 8, tiupan angin sangat kuat dan ombak sangat tinggi. Hujan turun dan cuaca sejuk. Suhu sekitar 10 darjah Celsius. Bukanlah perkara ini luar biasa untuk Laut Baltik pada waktu tahun ini. Walaupun ia akan menjadi masalah untuk MS Estonia, orang ramai tidak bimbang tentang cuaca. Semua feri penumpang yang dijadualkan berada di laut di kawasan itu telah berlepas walaupun cuaca buruk. Pada mulanya, semuanya berjalan seperti yang dirancang. Sekarang tengah malam. Ketua Pegawai Kapal MS Mariela, sebuah feri yang berdekatan, mengesan kelajuan Estonia sekitar 14.2 knot. Pegawai-pegawai feri berdekatan yang lain, MS Silja Europa, juga menganggarkan kelajuannya antara 14 hingga 15 knot. Beberapa penumpang bimbang bahawa kapal itu bergerak terlalu laju untuk keadaan ribut. Ada yang mengalami mabuk laut. Yang lain pula risau tentang keupayaan kapal untuk mengendalikan keadaan tersebut. MS Estonia tetap meneruskan perjalanan. Pada pukul 1 pagi, cuaca masih buruk. Kelajuan angin antara 34 hingga 56 batu sejam. Ini bersamaan dengan kekuatan 7 hingga 8 pada skala Beaufort. Ketinggian ombak juga masih ketara, dengan ombak mencecah 4 hingga 6 meter tinggi. Pada pukul 0.110, Estonia berada di pinggir kepulauan Turku. Sebahagian daripada penumpang berada di bar dan restoran kapal, atau mereka berada di disko. Yang lain telah kembali ke kabin mereka kerana mereka letih atau mabuk laut. Tanda pertama masalah didengari apabila terdapat dentuman kuat dengan bunyi logam yang mengganggu di haluan kapal. Bunyi itu dipercayai disebabkan oleh ombak besar yang menghentam visor haluan. Tetapi tidak jelas sama ada kapal itu mengalami kerosakan. Pada ketika ini, Kapten di jambatan Arvo Anderson masih mempunyai masa untuk mengelakkan bencana. Jika beliau mengarahkan kelajuan kapal dikurangkan,
Air tidak akan meluru masuk melalui bahagian hadapan. Jika beliau mengarahkan pemeriksaan yang betul ke atas pelindung dan tanjakan kapal, beliau akan mendapati bahawa ia telah rosak teruk. Sebaliknya, satu-satunya pemeriksaan ke atas pelindung dan tanjakan yang dilakukan hanyalah memeriksa lampu penunjuk yang menandakan tanjakan sedang dibuka atau ditutup. Pemeriksaan itu tidak menemui apa-apa dan kru menganggap semuanya baik-baik saja. Kapal mengekalkan kelajuannya melebihi 14 knot. 10 minit berikutnya, lebih banyak bunyi didengari oleh penumpang dan kru kapal di bahagian haluan. Kunci visor kapal telah gagal menahan tekanan ombak ribut. Visor itu telah terpisah dari bahagian kapal yang lain dan menarik rem di belakangnya sehingga terbuka sedikit. Visor dan rem tercabut pada bahagian yang tidak mengaktifkan amaran terbuka atau tidak berkunci di jambatan. Masalah ini tidak dikesan pada lampu penunjuk. Bunyi dentuman logam pertama kemungkinan besar adalah bunyi mekanisme kunci bawah visor yang gagal berfungsi. Bunyi-bunyi seterusnya datang daripada visor yang bergegar melanggar badan kapal ketika ia terbuka dan tertutup semasa kapal meredah laut bergelora. Kapal berada dalam keadaan bahaya kerana terdedah kepada air yang masuk dari haluan dan tiada tindakan diambil. Lebih memburukkan keadaan, anak kapal terus tidak menyedari apa yang sedang berlaku. Anak kapal di jambatan tidak dapat melihat visor dari sudut pandang mereka. Terdapat pemantauan video pada tanjakan dalam. Tetapi, monitor di jambatan tidak dapat dilihat dari stesen kawalan di mana anak kapal berada. Anak kapal tidak dapat melihat apabila keadaan bertambah buruk. Pada pukul 1.15, kunci-kunci lain pada visor gagal dan ia terbuka sepenuhnya dari kapal. Apabila ia tercabut, ia turut mengoyakkan tanjakan pemuatan di belakangnya. Air mula meluru masuk ke dalam kapal, yang serta-merta menyebabkan kapal itu condong berat ke sebelah kanan sebanyak 15 darjah. Estonia mula tenggelam. Dengan visor dan tanjakan terbuka ke laut, air membanjiri dek kenderaan Estonia. Sebagai feri roll-on roll-off, Estonia sangat terdedah kepada risiko terbalik. Ini kerana apabila sejumlah besar air berada di atas dek kenderaan yang luas dan terbuka, ia akan membawa bencana. Bukan sahaja kerana dek kenderaan boleh menampung jumlah air yang banyak, ia juga disebabkan oleh apa yang dikenali sebagai kesan permukaan bebas. Ini berlaku apabila pergerakan air yang berpusar di atas dek terbuka yang besar menghalang keupayaan bot untuk kembali tegak selepas terhuyung hayang akibat ombak. Estonia sedang mengalami kesan permukaan bebas ini dan semakin banyak air masuk ke dalamnya. Paras air meningkat dengan pantas dan kapal semakin sengit. Ia sedang tenggelam di bawah garis air dengan cepat dan perebutan terdesak untuk terus hidup bermula di kalangan penumpang kapal. Mereka hanya mempunyai beberapa minit untuk melarikan diri dari kapal itu. Apabila kapal semakin sengit, tangga-tangga dipenuhi dengan penumpang dan sukar untuk dilalui kerana kapal berada pada sudut yang sangat curam. Perabot dan peralatan jatuh ke atas penumpang, memerangkap mereka di dalam kapal. Dinding menjadi lantai, menjadikan mustahil untuk mengetahui jalan keluar. Penumpang panik dan bergelut untuk melarikan diri. Ada yang membeku dan kekal di tempat mereka. Tidak pasti apa yang perlu dilakukan. Yang lain pula tidak dapat melepasi koridor yang sesak. Ramai anak kapal cuba membantu penumpang melarikan diri, membentuk rantai manusia untuk menarik satu sama lain keluar dari laluan yang curam. Namun, hanya segelintir sahaja yang akhirnya berjaya sampai ke permukaan. Anak kapal di jambatan mula cuba menangani situasi itu. Tetapi semuanya sudah terlambat. Pada jam 01.20, ketika perebutan untuk terus hidup semakin memuncak di atas kapal Estonia, anak kapal akhirnya membunyikan amaran. Melalui sistem alamat awam kapal, satu suara wanita yang perlahan memanggil dalam bahasa Estonia. Amaran, amaran, terdapat amaran di atas kapal. Ini diikuti serta-merta dengan bunyi amaran dalaman untuk anak kapal. 1 minit kemudian, isyarat kecemasan umum dibunyikan. Pada jam 01.22, anak kapal cuba menghantar isyarat Mayday, tetapi mereka gagal menyampaikan mesej yang jelas. Europa Estonia, Europa Estonia. Halo. Sitisa Sicilia, Europa Estonia. Estonia, Sicilia, Europa. Membalas di saluran 60. Panggilan Mayday mengikut format standard untuk meletakkan beberapa maklumat penting. Mayday, nama kapal, lokasi, jenis kecemasan dan bilangan orang di atas kapal. Estonia, Mayday, Mayday. Mayday.
Jika semua maklumat ini disiarkan di saluran 16, maka semua kapal di kawasan berdekatan akan tahu betapa seriusnya situasi itu dan bagaimana untuk bertindak balas. Estonia, Sicily, Eropah, adakah anda memanggil Mayday? Jika sebahagian daripada maklumat ini tiada, maka tindak balas mungkin tidak sepadan dengan tahap keseriusan situasi atau ia mungkin tertangguh sementara mengumpul lebih banyak maklumat. Estonia, apa yang sedang berlaku? Boleh anda balas? Estonia mengarahkan panggilan kepada MS Silja Europa dan hanya selepas berhubung dengan kru mereka, operator radio di Estonia menyebut perkataan Mayday. Operator radio di MS Silja Europa, Ketua Pegawai Theo Sapelin, membalas dalam bahasa Inggeris. Estonia, adakah anda memanggil Mayday? Selepas itu, suara pegawai ketiga Estonia, Andres Tames, mengambil alih. Di Estonia, dan perbualan bertukar bahasa kepada bahasa Finland. Pegawai ketiga Tames berkata, kapal itu sedang sengit 20 hingga 30 darjah. Tetapi mereka telah kehilangan kuasa dan dia tidak dapat memberikan kedudukan mereka dengan segera. Ini melambatkan usaha menyelamat dan bagi 989 orang di atas kapal, setiap minit sangat berharga. Sistem navigasi standar mereka tidak berfungsi. Satu-satunya yang berfungsi ialah GPS yang memaparkan kedudukan kapal walaupun dalam keadaan gelap gelita. Tetapi, itu berada di sebelah kanan jambatan kapal yang sukar untuk dicapai kerana kapal sedang sengit dengan teruk. Beberapa minit kemudian, Tames di Estonia berjaya menyampaikan kedudukan mereka kepada Ketua Pegawai Sapelin di Silja Europa. Sama ada kuasa kembali ke jambatan atau seseorang di jambatan, mungkin Thames, berjaya menurunkan diri mereka ke GPS. Estonia akhirnya memaklumkan kedudukannya kepada MS Silja Europa melalui radio. Tetapi masih terdapat maklumat penting yang tidak disampaikan dalam siaran kecemasan mereka. Mereka kini telah memberikan lokasi mereka dan menyebut bahawa kapal mereka condong antara 20 hingga 30 darjah. Kapal-kapal di kawasan itu akan tahu itu sesuatu yang buruk. Tetapi Thames belum memaklumkan betapa seriusnya keadaan itu. Bahawa terdapat 989 orang di atas kapal dan kapal itu sedang tenggelam dengan cepat. Saya boleh bayangkan Tames sedang terkejut. Dia akan melawan naluri untuk melarikan diri dari kapal yang sedang tenggelam, tetapi dia tetap berada di stesen-nya. Di bawah dek, keadaan semakin buruk. Air sedang naik di dalam kapal. Selepas kapal mula condong, air laut mengalir masuk melalui tingkap di kabin penumpang dan melalui tingkap besar di dek 6. Air mengalir turun melalui panel siling, tangga dan lorong-lorong apabila kapal semakin condong ke sebelah kanan. Ombak menghentam dek-dek yang masih belum tenggelam. Air mengalir deras melalui dek-dek bawah. Penumpang berjuang melawan arus air yang deras melalui koridor dan tangga yang condong untuk sampai ke dek luar. Mereka bergelut melawan air dan lautan. Manusia di koridor yang sesak. Ramai orang terperangkap di seluruh kapal. Lebih banyak tingkap pecah akibat ombak yang kuat. Menjelang jam 01.30, kapal telah condong sehingga 60 darjah. Ratusan penumpang terperangkap di bawah garis air. Tidak lama selepas 1.30, Estonia menghantar mesej radio terakhirnya dalam bahasa Finland untuk memberitahu, sangat teruk. Keadaan nampak sangat teruk sekarang. Pada jam 01.50, Estonia masih bersendirian dan ia telah condong pada 90 darjah. Kemudian, ia tenggelam di bawah garis air dan hilang dari skrin radar kapal-kapal di kawasan itu. Ia tenggelam di perairan antarabangsa kira-kira 22 batu nautika dari Pulau Uto di luar pantai Finland dan terletak di dasar laut pada kedalaman 80 meter. Sementara itu, bantuan masih dalam perjalanan ketika mangsa yang terselamat hanyut di perairan sejuk Laut Baltik. 1/3 daripada mereka yang berjaya melarikan diri meninggal dunia akibat hipotermia sebelum bantuan tiba. Mangsa yang terselamat berpaut pada mayat-mayat di dalam rakit penyelamat mereka, terdesak untuk mengekalkan sedikit kehangatan yang masih ada. Operasi mencari dan menyelamat sedang diselaraskan oleh Pusat Penyelarasan Penyelamatan Maritim Turku. Baltik merupakan salah satu kawasan perkapalan tersibuk di dunia, dengan 2,000 kapal berada di laut pada bila-bila masa. Pelan penyelamatan bergantung kepada feri dan bot berdekatan untuk memberikan bantuan. Helikopter juga boleh dihantar untuk membantu mencari mangsa yang terselamat. Skim ini telah berjaya untuk jumlah kejadian kapal karam yang agak kecil yang pernah berlaku di Baltik sebelum hari ini. Jumlah penumpang yang lebih kecil dalam kejadian kapal karam sebelum ini mungkin telah membantu. Tetapi Estonia karam dengan cepat
dan membawa 189 orang di atas kapal. Untuk menambah lagi keadaan menjadi buruk, MS Mariela melaporkan isyarat PEN kepada Pusat Penyelaras Penyelamatan Turku, di mana panggilan Mayday adalah khusus untuk situasi kecemasan yang mengancam nyawa dan memerlukan tindakan segera. Isyarat PEN tidak mencerminkan tahap keterukan situasi tersebut. Ia digunakan apabila sebuah kapal memerlukan bantuan dan situasinya mendesak, tetapi tiada ancaman segera terhadap nyawa. Ketika Estonia sedang karam, Pusat Penyelaras Penyelamatan Turku masih belum mengakui panggilan Mayday daripada Estonia. Ini kemungkinan besar kerana Estonia tidak begitu jelas dengan panggilan Mayday asalnya. Jika mereka telah dengan jelas menyatakan panggilan Mayday bahawa mereka sedang karam dengan 989 orang di atas kapal dan memberikan lokasi mereka, maka kapal-kapal di kawasan itu akan serta-merta memahami tahap keterukan dan skala situasi tersebut. Pada pukul 02.12, Mariela adalah yang pertama daripada 5 feri yang tiba di lokasi kemalangan. Mereka menilai situasi dan pada pukul 02.30, kecemasan berskala penuh akhirnya diisytiharkan. Tetapi Mariela tidak dapat mendekati pusat kemalangan itu. Keadaan gelap dan mereka tidak dapat melihat air dengan jelas. Jika mereka memandu masuk ke pusat kejadian, mereka berisiko mencederakan mangsa yang terselamat dengan propeller mereka. Pada pukul 03.05, Mariela menurunkan rakit penyelamat terbuka ke dalam laut menggunakan winch. 13 orang di atas rakit penyelamat Estonia berjaya dipindahkan ke atas Mariela. Mereka ini melaporkan lokasi rakit penyelamat lain kepada kru Mariela, yang kemudian menyampaikan maklumat itu kepada kru helikopter dan kapal-kapal lain yang sedang dalam perjalanan. 2 helikopter pengawal sempadan Finland, Super Puma dan Augusta Bell, mula menyelamatkan penumpang dari dalam air. Semasa operasi menyelamat, helikopter-helikopter ini terpaksa mendarat di atas dek feri-feri yang terlibat dalam penyelamatan. Juruterbang Super Puma melaporkan bahawa mendarat di atas feri adalah sukar dan berbahaya. Walaupun begitu, helikopternya berjaya menyelamatkan 44 orang dari dalam air. MS Isabella menyelamatkan 16 orang dengan menggunakan gelongsor penyelamat kapal. Secara keseluruhan, 137 nyawa berjaya diselamatkan sepanjang operasi menyelamat. Hanya 94 mayat yang ditemui dari bangkai kapal tersebut. Secara keseluruhan, 852 nyawa terkorban. Senarai penumpang menunjukkan mungkin terdapat 69 lagi penumpang yang tidak dapat dikesan. Jadi, mungkin ada lebih ramai lagi yang terkorban pada malam itu. Ia adalah bencana maritim terburuk di Eropah sejak Perang Dunia Kedua. Karamnya MS Estonia telah memberi impak besar terhadap keselamatan feri. Sama seperti dengan RMS Titanic pada tahun 1912, perubahan telah dibuat terhadap peraturan keselamatan umum dan rakit penyelamat di atas feri. Pindaan telah dibuat terhadap piawaian pengawasan. Semua EEPIRB atau suara radio penunjuk kedudukan kecemasan kini diwajibkan untuk diaktifkan secara automatik. Di atas Estonia, ia perlu diaktifkan secara manual dan perkara ini tidak berlaku. Jika ia telah diaktifkan secara automatik, sudah tentu jelas bahawa kapal itu berada dalam kecemasan dan lokasinya akan dapat dikenal pasti dengan mudah. Peraturan baru mengenai rakit penyelamat untuk menyelamatkan dari kapal yang sengit dalam air bergelora juga telah diperkenalkan. Seperti kebanyakan kemalangan, siri peristiwa ini bermula dengan insiden utama yang tidak segera dikenal pasti. Apabila kunci Pfizer pertama tercabut, hanya lampu penunjuk yang diperiksa. Anak kapal tidak memeriksa keadaan kapal secara fizikal. Pada ketika itu, mereka boleh saja berhenti memandu kapal ke arah cuaca buruk dengan haluan kapal di hadapan. Jika mereka mengundur dan menghala ke belakang ke arah cuaca buruk, air tidak akan masuk ke dek dan kapal akan kekal stabil. Setelah terlepas peluang itu, tahap keterukan dan lokasi kejadian tidak disampaikan dengan jelas dalam panggilan Mayday. Kemudian, satu panggilan PAN telah disampaikan dari kapal berhampiran yang hanya memperkecilkan kejadian itu. Timbalan ketiga MS Estonia, Andres Tames, yang kita dengar dalam panggilan Mayday, telah tenggelam bersama kapal yang karam itu. Walaupun dengan 852 nyawa yang terkorban dalam bencana feri terbesar di Eropah, ini masih belum menghampiri jumlah nyawa yang hilang di Donja Pass. Saya akan tinggalkan pautan kepada kisah itu di sini.